Kopi RM1 pula. Kopi RM1. Ada ke? Dah lah, selalu kalau tepi-tepi jalan tu jual RM1 apa ni yang RM1 RM2 tu lah. RM2. Ha, Nak tanya ni, kopi ni Malaysia je ke pakai, satu dunia pakai? satu dunia pakai. Ya, apabila sesuatu benda satu dunia, dia dipengaruhi oleh supply dan demand. Ha. Okey? Kalau tengok zaman sekarang ni 2025, tahun ni dah tahun lepas, kopi paling tinggi dalam sejarah ekonomi. Kopi sekarang adalah harga paling tinggi sebab macam yang kita sebut tadi dekat Brazil, dia musim tak menjadi pertanian dia, panas kan. So kopi tak mengeluarkan hasil yang banyak, so dia akan jadi mahal. Sekarang kopi kalau beli je dekat online, beans tu 100 lebih confirm. Walaupun daripada Indonesia ke Vietnam, confirm. So harga dia naik. So soalan saya tadi dekat ni, logik ke nak jual RM2 secawan kalau kita pakai kopi yang betul? Sebab 100 lebih tau. Tak boleh modal lah kan. Tak mampu punya. Kecuali gunakan kopi yang sikit kalau ada kopi. Dan semua orang faham sekarang zaman teknologi kan. Ya, ada betul. food teknologi. Dia boleh buat perisa kopi pun. Nak jimat, perisa kopi. Masukkan benda lain. So bunyi, rasalah kopi. Tadi tak sebenarnya kopi. Betul? Betul. So kalau RM2 tu saya rasa tak logik. Sebab kita nak brew satu kopi, contoh dia 1 kilo tadi kan, boleh buat berapa kopi. Orang barista dia faham. Tak akan kurang daripada RM1.50 satu cawan kopi sahaja, kopi bean. Sebab kita ambil daripada sekilo tadi kan, 100 lebih, bagilah katalah 100 cawan. So dah RM1. Macam mana nak jual RM1? Air lagi, cup lagi, gula lagi, kerima lagi, staff Betul lagi, mesin lagi, sewa lagi.